pala kelin, masuk dalam kelambu, pala keluar. Tak mau macam tu. Kan? Apa? Ni sakinah, mawaddah, rahmah ni apa pun tak. Begitu. Islam tip perkahwinan ni cukup cantik. Buat, baru kita rasa nikmat dia. Tapi tak buat, itulah rasa apa faedah kahwin. Memang faedah kahwin ni cukup hebat. Dunia, apatah lagi akhirat. Jadi selain daripada bau mulut, bau badan, juga keterampilan kepada pasangan kita. Supaya apa? Supaya kekal kasih mesra. Sehingga menjadi teladan atau contoh kepada anak-anak kita. Apatah lagi anak-anak kita sudah berumah tangga. Ayah lalu kan? Wangi ayah. Mak lalu. Mak pun wangi juga. Sagi masuk bilik lagi dia kata kat bini dia. Tengok. Mereka tua-tua pun wangi. Muda ni bau. Nampak kan? Itu. Abang pun sama. Okey, hari ni berubah. Wangi aku wangi, ikut mak ayah kita.